Kita bagi habis dua. Boleh insya-Allah. Siapa dia habis, akak angin dah. Kelapa tua kemudian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sekarang ni saya duduk di Atuk Campsite dekat Gua Musa ni. Jadi kita nak mari jalan lah, kita nak mari nak tengok suasana gapo hak ada dalam ni. Yang pertama kali kita tengok nampaklah bonyonyo lagu mana dan kita nak tanya ni. Ni orang hak urus sini. Jadi kita tengok tepi ni nampak kalau ikan bela. Okey. Kau tahu kolek dah. Macam kolek, nak macam ni, nak macam bila-bila masa tak ada hal, orang ikan tu timbang. Berapa sekilo. Nak guna ikan tu timbang bayarlah. Lepas tu Ikan apa ada tadi? tali piah aja. Anu patik sebelah lagi tu. Patut. Banyak ekor agak-agak ada kolek. dalam banyak ribu lah. Banyak ribu. Banyak ribu Kita ekor. lepas tapi lah ni kurang dari 1,000 lebih lah. Okey, jadi sebagaimana Abel Hoyasan ni, kolek ni, ya ikan tilapia dalam ni. Banyak dalam ni. Jadi siapa-siapa hok mana mari camping dekat sini, jadi boleh ngai dalam ni. Ngai bila naik ikan, akan timbang mengikut harga semasa lah. Pada tu ikan kita boleh gisi ya, kita nak buat bakar ko. Ikutlah nak buat goreng ko, nak buat masak pedas ko. Terpulih. Masya Allah, tenangnya nampak view dia. Jadi kita tengok sini ada tapak untuk kita bercamping. Saya tanya Abel saat ni, dia kata ada lebih kurang 10 tapak, 10 hingga 11 tapak. Dan juga dia ada juga dewan. Sekejap lagi kita tengok dewan. Lepas pada tu pula saya nak tanya Abel harga homestay ni berapa, dan kita mari kita tengok suasana dalam bilik homestay. Jadi alhamdulillah kita tengok sini harga bilik dengan harga RM90 setahun ni Masya Allah, ada satu katil queen dan luas lagi lah ruang dia. Kalau kita bawa Toto ko MBSD ke boleh lagi lah hafal sikit-sikit bawah. Jadi kalau kita tengok tempat saya duduk ni, ini merupakan dia macam dapur lah. Lepas tu ada ruang sikit untuk kita buka meja, kita duduk makan. Dan ruang dapur ni, kalau siapa-siapa yang mari berkemah ataupun buat camp dekat sini, boleh guna ke dapur ni untuk kita tempat masak. Masya Allah, rezeki betul ni. Abel kata ni, tuak ni. Tuak pandai. Sedap je tuak airnya pandai. Ya beza dengan tuaknya biasa. Kalau kita tengok ni adalah ruang surau. Jadi sesuailah untuk kita buat aktiviti, sama ada aktiviti family ataupun kita buat camp peringkat sekolah, peringkat kampung ataupun mana-mana je lah boleh. Okey, kalau kita tengok ni sekarang ni saya duduk di kawasan dewan dia dan agak luas jugalah. Saya tanya Abel saat ni, dia kata dewan ni boleh muat kapasiti orang lebih kurang 100 ataupun lebih sikit-sikit. Boleh. Masya Allah. Abel dia kaitnya, kita minum airnya. InsyaAllah hari ni kita minum air kelapa tua kemudian. Kelapa pandai. Nak tera. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat wah. Ni boleh pula makan minum pula dalam air kelapa sendiri. Pure kata pure lah ni. Hasil tanamnya daripada Abel. InsyaAllah. Jadi Masya Allah, tengok minum sana ni bahasa mewah bagi kita liu dah. Ni boleh cuih lebih isinya sikit. Bismillah. Dia suruh pandai-pandai dia, sebab dia panggilnya pandai, dia suruh memang ada seolah-olah airnya ni bubur daun pandai yang telah direbus. Bismillah. Very good sungguh, Masya Allah. Nih,
Kita balik habis dua. Boleh insya-Allah. Siapa dia habis, akak langit dah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Seri. Seri. Ni kita guna dia panggil kulitnya juga untuk buat sudu. Ni tengok ni cara dia ni. Kulitnya kita buat lagu ni. Jadi kita buat kokoknya. Tu. Itu berisi. Very good. Jadi alhamdulillah saya rasa nak berasa dulu untuk video akan datang secara detailnya. Saya akan raung semua dan seluruh aktiviti yang ada dekat dalam ni bersama dengan Abellah juga. Jadi untuk hari ini terima kasih banyak Abellah. Sama-sama. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pula. Beres dah. Bye bye.